Coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama. Ya tes nyali lah sama-sama, kalau Malaysianya mau. Erick Thohir inginkan pertemuan di antara Malaysia vs Indonesia. Kenapa Indonesia lebih memilih melawan Malaysia dan tolak lawan Rusia? Jom kita bincang. Safawi resepsi dia. Semua mata tertumpu kepadanya. Dan dia melepaskan rempatan. Oh! Safawi Rashid. That goal. Specialist. Jatuh Basna. Kanan. Keluar. Gol. Hasil laporan Jatuh Basna. Digunakan sebaik mungkin oleh Safawi Rashid. Kalau kita fikir perlawanan antara Malaysia dan Indonesia sekadar bola sepak biasa, kita belum betul-betul faham cerita sebenar. Ini bukan sekadar sepak mula dan whistle penamat. Ini tentang ego, sejarah, dan siapa yang patut dihormati. Baru-baru ni, Presiden PSSI Erick Thohir bersuara. Katanya, dia nak sang Garuda turun padang untuk perlawanan persahabatan, dan salah satu nama yang dia sebut Malaysia. Ya, Malaysia. Negara jiran yang dulu pernah jadi seteru panas dalam setiap edisi Piala AFF. Sekarang, Erick kata ini peluang untuk menguji kekuatan. Tapi jujur, kita semua tahu, ini bukan sekadar ujian. Ini pertembungan yang orang dah lama tunggu. Sebab setiap kali Malaysia dan Indonesia bertemu, suasananya lain. Panas, tegang, tapi tetap penuh semangat. Dan yang menariknya, kali ini bukan sekadar pasukan yang berubah, tapi ada kemungkinan otak di belakang pasukan Malaysia akan dikemudi oleh jurulatih dari kelab Premier League. So, kenapa sekarang? Apa agenda sebenar di sebalik pelawaan ni? Dan mampukah Malaysia sahut cabaran ni dengan pasukan yang sedang dirombak besar-besaran? Erick Thohir bukan calang-calang figura dalam bola sepak Indonesia, bekas pemilik Inter Milan, sekarang Presiden PSSI. Dia tahu bila nak bercakap dan bila nak trigger, so bila dia kata kami rindu nak lawan Malaysia, kita rasa itu sekadar ayat kosong. Kita imbas balik, kali terakhir Malaysia lawan Indonesia. Tahun 2021 AFF Suzuki Cup, Harimau Malaya kena makan hidup-hidup dengan keputusan 4-1. Sang Garuda waktu tu diketuai Shin Tae-yong, pasukan muda, tapi berani gila. Malaysia ketinggalan segala-galanya malam tu. Dan sekarang, bila Malaysia tengah tukar jurulatih, tengah bentuk pasukan baru, tiba-tiba datang jemputan friendly dari Indonesia. Macam pelik kan? Friendly K, atau ini sebenarnya trap peluang untuk balas dendam sebelum Piala AFF 2026. Ingat, dalam bola sepak, masa ialah segalanya. Kalau kau tunggu lawan tengah goyah, lepas tu kau datang hantar invitation, itu bukan persahabatan bro. Itu serangan taktikal. Tapi Malaysia pun bukan tak pandai. Sekarang ni, di bawah petir Klamovski, jurulatih baru dari Australia, projek Harimau Malaya tengah dibina semula. Lebih moden, lebih agresif, dan lebih realistik. Erick Thohir mungkin fikir Malaysia sedang bereksperimen. Tapi jangan lupa kadang-kadang eksperimen ni lah yang cipta pasukan paling bahaya. Dan satu lagi yang ramai terlepas pandang, bila Erick cakap pasal Malaysia, dia tak sebut Thailand, tak sebut Vietnam, tapi Malaysia yang dia nak lawan dulu. Kenapa? Sebab dalam hati peminat Indonesia, Malaysia ni bukan musuh biasa. Ini rival sebenar dan setiap kali jumpa, mesti ada sejarah baru tercipta. So, adakah Harimau Malaya bersedia untuk hadap sang Garuda? Atau kita bakal jadi mangsa sekali lagi dalam game yang kita sendiri tak minta? Kita tunggu respon dari FAM.